Kalau tak lekat-lekat, mesti orang tuding jari kat isteri dulu. Tapi betul ke kalau susah hamil tu salah perempuan je? Jom kita bongkar. Mitos versus fakta. Mitos 1. Perempuan je punca susah hamil fakta. Kajian tunjuk 40% kes adalah faktor lelaki, 40% wanita dan 20% lagi gabungan kedua-dua atau tak dapat dikenal pasti. So, tak adil lah kalau isteri je yang kena tekan. Mitos 2, kalau lelaki ada air mani, maknanya dia subur, fakta. Air mani bukan jaminan sperma sihat. Sperma boleh lemah, slow, bentuk pelik atau terlalu sedikit. Kena buat semen analisis untuk tahu kualiti sebenar. Mitos 3, umur lelaki tak ganggu kesuburan, fakta. Lelaki pun ada biological clock, tahu. Bila umur makin meningkat, kualiti dan jumlah sperma boleh menurun. Risiko keguguran dan masalah janin pun meningkat. So, susah hamil bukan isu siapa salah tapi siapa sanggup sama-sama usaha. Wanita kena jaga hormon, berat badan, rahim. Lelaki pun kena jaga sperma, elak rokok, cukup tidur, makan seimbang. Dua-dua kena buat check up, bukan isteri je kena sorok makan jamu. Tips ikhtiar hamil sama-sama. Buat check up awal berdua, jaga kesihatan sama-sama. Amalkan FT setiap pagi, bantu stabilkan hormon wanita, kuatkan dalaman dan support kesuburan dari akar. Nak anak kena usaha dua-dua. Bukan salah siapa tapi siapa sedia buat perubahan. Pernah rasa macam anda je yang disalahkan? Komen saya faham. Dan jangan lupa follow untuk konten jujur dan menyokong wanita TTC. Time.